mengejar perkara duniawi. Namun Rasulullah SAW mengajar kita bahawa kebahagiaan yang sebenar datang daripada manisnya iman. Yes. Okey, so sesiapa yang padanya memiliki 3 perkara akan merasai manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya dicintai melebihi segalanya. Dan yang kedua, mencintai seseorang hanya kerana Allah. Dan yang ketiga, sebagaimana ia dibenci untuk dicampakkan ke dalam api neraka, seperti itulah dia membenci kepada kekufuran. Ya. Muslim, kita dah habis makan ni, jom lah pergi lepak tempat lain. Tapi baru azan Zuhur tadi. Alah, kan baru je masuk. Kejap-kejap lagi boleh solat tu. Tapi kita kenalah utamakan Allah daripada segala-galanya. Itulah bukti kita untuk tunjukkan kita ni lebih sayangkan Allah dan Rasul daripada perkara dunia. Lewat sikit tak boleh? Boleh lah. Sekarang lah. Jom. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في Okay, I love you. Bye. Ya. Call siapa tu? Call boyfriend lah. Kau tak ada boyfriend ke? Boyfriend. Bukankah haram nak ada boyfriend semua tu? Alah, tapi sekarang kan dah 2026. Siapa je yang tak ada boyfriend sekarang ni? Semua orang ada. Walaupun semua orang ada, tapi benda tu kan dosa. So kita janganlah jadikan kebiasaan tu, jadikan macam benda tu tak berdosa pun. Faham? Ada satu hadis tu dikata kita kena benci satu dosa ni seperti mana kita ni benci untuk dicampakkan ke api neraka. Mesti kita takut masuk api neraka. So kita kena rasa macam takut lah untuk buat dosa tu. Faham? Nanti berubah sesuatu, okay? Terima kasih tau. Sama. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, hadis ni mengajarkan kita supaya meletakkan cinta Allah dan Rasul sebagai yang utama. Sesiapa yang memiliki cinta ini, membenci kekufuran dan mencintai hanya kerana Allah, akan merasai ketenangan dan kemanisan iman, serta iman tersebut boleh bertambah dengan ketaatan.